Okey, salam semua. Pertama sekali, tahniah buat Fatah Amin dan Amira Osman yang selamat bergelar suami isteri selepas kahwin 2 hari lepas lah. So, mula-mula saya ingat marketing macam sebab dah banyak kali sangat tengok diorang berdua dalam banyak program yang melibatkan mereka berdua lah. Tapi semua tu banyak endorsement kepada brand ke macam tu lah, macam Mark Weston. So susah saya nak agak macam diorang ni marketing ke atau kahwin betul-betul, maksudnya yang 2 hari lepas lah. So akhirnya terlerailah jawapan yang mereka sebenarnya memang kahwin lah. Tapi elok lah sebab dah lama sangat diorang sama, macam tease tak elok lah kalau macam dah selalu berdua tu tapi tak jadi kahwin. Mereka kahwin di Golden Palm Tree Resort Sepang dan dinikahkan oleh bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dihadiri oleh 200 tetamu terdiri daripada ahli keluarga dan juga kenalan rapat serta pihak media juga lah kot. Dan kalau korang tengok gambar-gambar dan video yang ditampilkan tu, ia bertemakan Islami. So macam yang kita nampak Fatah Amin berbaju Melayu siap samping dan Amira ni lah pakai macam baju gurung kot. Tapi tema Islam lah, tak adalah macam pakai barat ke, ada persalinan barat ke, tak adalah. Satu persalinan je rasanya. Ramai juga lah rakan-rakan artis yang jadi pengapit ataupun pembawa bunga dulang macam tu lah. Macam salah antara mereka lah Anzalna, Annie Zakri, Wani Hasrita, Bel Ngasri pun ada. Dan mereka memakai busana yang direka khas oleh Rizman Rozaini. Tu Fatah lah, yang manakala Amira pula bawa memakai persalinan yang direka oleh Teh Firdaus. Manakala dekorasinya pula ialah rekaan Reka Timur dengan pengasasnya Rozana Mumtaz menjelaskan bahawa konsep Al-Zawj dipilih sebagai menzahirkan hasrat pasangan yang mahukan pernikahan konsep Islamik serta harmoni. Selain itu, tarikh pernikahan Fatah dan Amira iaitu 14 September juga ialah sama dengan ulang tahun kelahiran Fatah sendiri. Ulang tahun birthday Fatah. Untuk rekod, Fatah sebelum ni pernah mendirikan rumah tangga dengan Fazura pada tahun 2017, November 2017, sebelum bercerai pada 7 Oktober tahun lalu. Sempat setahun. Okey, sekian.